20. 8. 20. Kon. Jom kita tanya Ustaz. Jom. Ustaz. 8 ke? 20. Dua benda kau cah banyak ngak. Hok manusia dia makan. Kita nak tarawih mana malam ni? Jom kita tengok pilihan apa yang kita ada. Ana lulusan Jordan. Bacaan Ana tajwidnya tepat, makhrajnya InsyaAllah Ana terhindar daripada segala bid'ah. Ha, yang ni bagus. Tajwid dia. Alhamdulillah, Ana berkesempatan menelaah di Mesir. Fikrah Ana jelas dan tulen. Alhamdulillah, Ana menguasai 7 jenis qiraat. Bayati, Hijaz, Intim, Raihan. Aku suka yang ni. Mesti bacaan dia sedap. Walaupun Ana lulusan tempatan, tapi Ana lebih memahami wakil di Malaysia. Ana menguasai mazhab Imam Syafi'i dan insya-Allah ingatan Ana kuat. Yang ni mesti takkan salah sebab ingatan dia kuat. Ana tak ada lah ada pasal mana-mana kan. Tapi duk baca lagu tu lah kat Facebook, kat newsfeed kan. Belajar sikit-sikit kat Facebook. Sumber rujukan paling utama sekali, paling muktabar sekali kat Google. Tapi kelebihan Ana, bacaan Ana paling laju. Kita pergi yang ni. Bacaan dia paling laju. Lantaklah tak sedap pun. Lantaklah tak duit tak bantah kan. Muka macam familiar. Mana tak nampak bulan pun. Kita pakai kalender je lah. Besar pula tak nampak. Aku nampak je. Mana? Cuba tengok betul. Satulah wahai kaum muslimin. Oi. Ini politik ni bahaya, nanti kena tarik scholarship. Main je. Macam ni lah, kita pakai kalender lah. Pakai bulan salah. Mana boleh macam tu? Masa zaman Nabi dia orang pakai bulan okey je. Pakai kalender. Pakai bulan. Jom kita tanya Ustaz. Jom. Ustaz, pakai kalender ke? Pakai bulan. Allah, dah usah nak berkelahi lah. Acu pakai otak kau. Gol! Busuk siang lu kau. Ustaz aku cakap orang puasa ni mulut dia lagi harum daripada kasturi di sisi Tuhan. Tu, tengok housemate kita tu. Mana? Dia bukan selok pendek, dia buka aurat. Dia mesti masuk neraka. Uish, kau ni tak boleh jangan tu. Kau bukan Tuhan. Pasal aku bukan Tuhan lah, mulut hang bukan bau kasturi. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Boys be like Musalla check in. Amah, tengok ni. Mak Luffy check in surau. Bagusnya. Zuhur-zuhur pun pergi surau. Aku check in je. Aku tak kata aku nak semayang. Aku tak tipu. Wih, macam mana telefon ni ada sini? Tu bukan Mat ke? Ya tu. Tadi kata check in surau. Allahu Akbar. Seluk ketika musafir kot. Abang nak apa? Kasih saya satu sup tulang. Tulang yang mana? Tulang rusuk kiri saya. Duit buka puasa tu dia ambil mana Takkanlah dia ambil duit semangat orang ramai. Takkanlah banyak sampai macam tu, sampai kita dapat makan mewah, membazir macam tu. Ni mesti ada mana-mana datuk yang sumbang duit haram ni. Ini semua duit syubhah. Ini syubhah. Benda syubhah masuk dalam darah kita, kita kena tukar darah. Macam mana kita nak menghadap Allah, darah kita kotor. Mana duit ayat banyak ni? Banyak yang hilang sampai kita kena makan buka puasa dengan biskut. Ni mesti orang-orang yang korup yang uruskan surau kita ni. Ini surah syubhah. Ini syubhah. Ini yang aku marah ni. Happy mana bang? Demo ke? Elok, isyak lah. Awak buka laju kan? Siapa nak masuk? Girls be like tarawih dan tadarus dan zikir dan tayamum dan pengurusan jenazah dan Kuih ni macam sedapnya. Ada ayam, ada kinti ni. Kau tidak datang ambil dua. Kuih lapis takkanlah wajib pun kuih lapis. Apa tu bukan ni? Ni aku lapar. Mesti habisnya takkanlah membazir benda-benda macam ni. Pergilah. Kita menjalan kau jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kenyang lah. Aku ke rumah dah kenyang, Alhamdulillah. Allah, banyak ni. Siapa dia nak makan? Nak buat macam mana aku kenyang? Hak ni aku makan aku tu muntah hak ni. Allah, Mak. Bazir ni. Bazir tu kawan setan. Siapa nak tepuk aku? Kawan Mung lah. Dah murah sekarang. Ni sungguh, Mak. Salah satu sebab apa kita puasa, Mak. Biar kita rasa bagaimana orang miskin kau tak ada makanan. Ni kalau lebih banyak makan ke darah banyak gini, dah nak orang berasa kat hati tu. Ramai tu orang luar negara tu mati tak cukup makan ke bulu. Kita ada sini ni mati sebab lebih makan. Cuba fikir, Mak. Cuba tengok. Orang ni ada hok SMS apa semua tu. Buk nak tolongnya orang menang tu gerak. Tak ada ke sistem orang bijak pandai buat biar kita SMS ke derma biar comel tu derma biar orang cukup belaka makan. Orang luar negara tak cukup makan biar cukup makan.